Yang penting sebab apa kita pilih Seloma? Sebabnya kita bukannya kira siapa pilih Seloma tu. Kita kira mengapa kita pilih tempat tersebut Seloma ni. Signifikan apa? Sejarah. Di situlah di tempat Seloma ni lah dua perkara yang penting berlaku. Yang pertama pengisytiharan yang di Pertuan Agong yang pertama buat di situ. Yang kedua persidangan parlimen yang pertama juga buat di Seloma tu juga. Persidangan parlimen? Ya, parlimen. Itu tu ramai orang tak tahu bahawa itulah dewan tu ialah dewan parlimen yang pertama. Jadi tempat itu memang tempat yang bersejarah. Saya kata pengisytiharan yang di Pertuan Agong yang pertama, yang kedua pun tak salah dekat situ juga. Persidangan parlimen yang pertama pun dekat situ juga. Jadi sebab itulah kita nak ambil balik semangat semangat kita mencapai kemerdekaan dengan semangat 153 ni. Jadi tak ada timbul siapa punya, tak ada soal. Yang penting tempat itu tempat yang bersejarah bagi kita.